Assalamualaikum. Hari ni ada mesin basuh Panasonic dah. Bila ni saya tutup dah. Saya tutup off pipe ni. Bila saya buka, dia akan masuk dalam dah. Saya belum on lagi ni. Tak on lagi dia punya mesin ni dah. Tak hidup lagi. Ni baru saya on dah. Ni saya off. Patut tak masuk air dah. Ni masuk juga air. Okey, masalah dia saya suspeknya dia punya inlet valve dah. Saya terus buka dulu tengok. Okey, lah ni tengah buka dia punya ni. Saya buka dah cover dia. Saya akak dia kena buka bawah tu dah. Dia punya penutup dia bawah tu lah. Valve dia tu. Buka skru ada 4 kali gitu lah. Okey, lepas buka tu tarik dah. Tarik hati-hati tengok dia punya ni spring ke apa. Dia punya inlet valve dah. Inlet valve dia ni. Terus tukar ni dulu lah tengok. Ni baru dah, biru ni baru. Ni hak lama dah. Saya tukar, terus tukar ni. Masuk balik lah puasa dia. Tekan kuat sikit dia getah tu duduk dalam tu dah. Jangan lupa getah dia. Kalau tidak bocor. Tekan kuat sikit ah. Lepas tu biar dia masuk molek. Masuk molek kat skru lah. Dia punya atas dua ni. Itu masuk soket dia. Bahawa masuk tu bubur skru dia dah. Biar dia tak cabut lah sikit. Kalau tidak dia longgar. Bubur skru kemah ni. Jadi saya terus masuk air. Okey, saya siap pasir dah. Pasir belakang dah. Saya try isi air. Tengok ke mana. Ni tengah tutup lagi dah. Tu saya terus masuk air dia. Okey, terus pasir pelak dulu. Ni air saya buka dah. Buka. Tengok dah dia tak masuk dah. Tak masuk lagi tu. Bila saya on start dah. Baru dia masuk dah. Patut tadi kalau kita off pause ni pun dia akan masuk lagi. Ni. Tengok, dia berhenti dah. Maknanya okey dah. Ni nitik-nitik sikit-sikit ni biasalah dia ada dalam ni lagi ni. Lalu ni saya on balik. Oh itu bit dah. Maknanya beres lah ni. Tak ada selesai dah. Terima kasih.